Saya nak bagi tahu abang polis dan abang askar, kalau abang polis dan abang askar tak undi Perikatan Nasional dan tak undi Barisan Nasional pun tak apa. Sebab apa? Kami tak akan Pangang ni terserah. jangan risau. Kepada abang-abang askar dan polis, kami tidak akan membangangkan anda jika anda tidak mengundi parti kami. Itulah kenyataan sinis yang dikeluarkan Dr. Akmal Saleh apabila Ketua Pemuda UMNO Malaysia ini sempat menyindir ucapan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap di dalam kempennya di Negeri Sembilan tempoh hari. Tu pun ada juga sokongan. Dia pangang ni terserah. Menerusi video yang dimuat naik di akaun TikTok miliknya itu, jelas sekali Dr. Akmal Saleh menyindir Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan bersumpah tidak akan membangangkan abang-abang askar dan polis yang tidak mengundi Parti Barisan Nasional dan Perikatan Nasional di PRN Negeri Sembilan yang bakal berlangsung 1 Ogos ini. Saya nak bagi tahu abang-abang polis, abang-abang askar, keluarga-keluarga abang askar, keluarga-keluarga abang polis, selamat mengundi. Selamat mengundi. Abang polis, abang askar, undi itu hak abang polis dan abang askar. Abang polis boleh undi siapa-siapa abang polis nak. Walaupun kalau ada tekanan ke, ada orang minta kena undi ke, abang polis fikirlah undi itu hak abang polis. Dan yang paling penting, saya nak bagi tahu abang polis dan abang askar, kalau abang polis dan abang askar tak undi Perikatan Nasional dan tak undi Barisan Nasional pun tak apa. Sebab apa? Kami tak akan Pangang ni terserah. jangan risau. Sebab kami tahu abang askar kita dah berkorban untuk kita. Abang askar kita duduk dalam hutan ketika kita senang lenang duduk dekat rumah. Abang askar kita ni duduk kat sepandan ketika kita sambut raya dengan keluarga kita. Abang askar ni hilang ni, masa pun korbankan semata-mata untuk kita senang dekat sini. Tak apa, kami hormat undi abang askar. Sumpah kami tak cakap Pangang ni terserah. jangan risau. Sumpah, sebab kami hargai abang-abang askar. Abang askar kalau undi Pakatan Harapan pun, kami tak cakap pun. Pangang ni terserah. Jangan risau. Tolong jangan risau abang-abang askar. Sebab apa? Ada orang cakap tu fitnah pula.